Okey, ni kita dah masuk trigo pula. Tangent X. Okey, so sebelum saya nak explain pasal integration trigo, saya nak bawa awak balik kepada differentiation dulu Okay, kita tengok macam ni. Dalam differentiation, dalam trigonometry, differentiation dia macam kita semula tau. You akan patah balik kepada asal. Okey, saya tunjuk apa benda. Okey, awak ada sin. Awak differentiate sin dapat cos. Awak differentiate cos dapat negative sin. Awak differentiate negative sin dapat balik negative cos. Dan awak differentiate negative cos dapat sin balik. So this is the arrow. Okay. Differentiate sin dapat cos. Differentiate cos dapat negative sin. Differentiate negative sin dapat negative cos. Last kali differentiate negative cos dapat sin. So kalau arrow macam tu differentiate, awak buat arrow yang lawan arah, awak dapat integrate. Macam tu basically. Okay, so contohnya integrate cos x. So kalau awak differentiate cos, awak dapat negative sin. Tapi kalau awak integrate cos, awak dapat sin. Okay, so saya galakkan nanti bila masuk exam kan, masa awak sedang memang hafal lagi tu sin, cos apa semua, tulis siap-siap dekat kertas soalan tu. Okay, tunjukkan dua-dua, differentiate dapat apa, integrate dapat apa. Okay, so saya bawa ni ke tepi sekejap. Okay, kenapa saya hanya tunjukkan sin dengan cos? Mana bagi tangent? Mana cotangent? Mana cosecant? Mana apa lagi satu? Secant. Okay. Sebenarnya semua tu pun akan berbalik kepada sin dengan cos juga. Okay. Seperti contohnya, soalan ni, kita ada tangent x. So tangent ni sebenarnya apa? Tangent ni sebenarnya adalah the integration of sin x over cos x. Kan nampak tak? Kita boleh pakai balik benda ni. Okay. So, macam mana kita nak guna kaedah substitution untuk soalan ni? Kenapa kita nak? Pening. Sebab apa tau? Awak pilih sin sebagai u pun boleh differentiate jadi cos. Ataupun awak pilih cos sebagai u pun boleh differentiate dapat sin balik. Because sin dengan cos sentiasa alternate. Bezanya negatif positif je depan dia. Okay, so which one is the better candidate for you? Spoiler alert, it's always the denominator, cos. Okay. Tapi for the sake of this example, saya nak tunjuk juga kenapa awak tak boleh pilih sin sebagai u. Okay, saya tunjuk yang salah dulu. Okay, katakanlah awak pilih sin ni sebagai u. So let u equals to sin x. Maka du over dx, awak akan dapat cos x. Sebab awak differentiate cos kan? Okay, dapat cos x. Okay, ni isu dia. Sekarang ni kalau awak nak replace, katakanlah saya guna kaedah tadi, saya akan jadikan dx sama dengan something. Okay. So, saya pun tulis macam ni lah. So, dx adalah sama dengan du per cos x. So, bila saya tukar balik persamaan ni, dia jadi macam ni tau. Okay, sin x dah jadi u. Bawah ni ada cos x. dx adalah du per cos x. Nampak tak? Cos x ni tidak boleh cancel. Sebab mereka berdua ada sama-sama dekat bawah. Okay, you cannot replace them, you cannot cancel them, you cannot substitute them. Okay. So sebab itu sin x ni adalah calon yang memang tak sesuai untuk jadi u. So kita pun pergi kepada yang betul. Yang betul dia apa benda? Yang betul dia adalah cos tu lah. So caranya adalah let u equals to cos x. Maka du over dx adalah cos, bila kita differentiate dapat negative sin. Okay, negative sin. So sekarang kita dah ada negative sin dx ni. Okay, negatif sin dx ni kita dah ada dah. So, saya pun tulis macam tu lah. Katakanlah saya ambil sin x dx ni seketul. Selebihnya kita ada negatif du. So, kita boleh tulis balik ni sebagai, okay, first kita ada kat sini per u. Sebab cos kan kita dah pilih sebagai u kan. So, sin x dx tu adalah negatif du. Macam tu. Sekejap, boleh lawa sikit. Negatif du per u. Okay, ataupun ini basically kita keluarkan negatif. Kita ada 1 per u du. Macam tu. Okay, so dalam integration, kan bila korang ada x kat bawah kan, korang bawa naik kan untuk kuasa dia jadi negatif and then tambah 1 and so on. Okay, tapi ada special case. Okay. Saya ulang sikit apa yang kita dah belajar sebelum ni. Katakanlah awak ada 1 per x kuasa 2. Okay, integrate. Okay. Yang ini memang awak boleh bawa x tu naik. So, awak akan dapat x kuasa negatif 2.
Lepas tu bila kita integrate, kita pun kuasa tambah 1 lah. So, akan ada negatif 2 tambah 1 per negatif 2 tambah 1. Settle. Tu tak ada isu. Semua setuju. But, macam mana pula kalau awak tiba-tiba ada 1 per X je? Dia tak ada kuasa, dia kuasa dia 1. Okay, 1 per X. Macam mana nak buat? Okay. So, kalau katakanlah kita guna kaedah tadi, so kita bawa naik kuasa X tu. So, dia jadi X kuasa negatif 1 dx. Kita integrate, kita dapat X kuasa negatif 1 tambah 1 per negatif 1 tambah 1. So, awak sebenarnya ada X kuasa 0 per 0. Nampak? Ni kira error ni. Error. So, cannot. So, special case. Bila awak ada 1 per X macam ni, kan, yang mana X kat bawah ni adalah kuasa 1, dia akan jadi ln secara automatik. Dah belajar dalam kelas kan, so tak ada terkejut sangat kan. Okay. So, awak ada dekat sini sebenarnya, ni kan kita kena integrate 1 per U kan, ada negatif kat depan kan. So, 1 per U ni akan menjadi negatif ln modulus U tambah C. Magic tak? Okay. Dan jangan lupa, U apa? U adalah cos X. So, tulis balik. So, kita ada negatif ln cos X tambah C. Satu benda yang saya nak tekankan, always put modulus. Okay, sebab bila kita ada logarithm, term kat dalam dia kita nak make sure always more than 0. 0 pun memang tak boleh, dia mesti more than 0. Okay, so kita letakkan modulus sign sebagai precaution untuk memastikan persamaan dalam ni is always positive. Tapi tak apalah, faham apa yang berlaku ni?